Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Haris. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari sebuah hadis. Hadis berbunyi begini. Nabi Muhammad SAW bersabda, dalam antara kaum Bani Israel terdapat seorang lelaki yang berbunuh 99 orang. Lelaki ini kemudian berangkat dan bertanya kepada para ilmuwan, adakah taubatnya diterima? Dan dia bertanya kepada para rahib dan para faqih yang pakar dalam bidang ini. Dia tanya pada seorang rahib, adakah taubat dia diterima? Rahib tu kata tidak, dan lelaki tu membunuhnya sebab tidak puas hati dengan jawapannya. Dia terus bertanya dan terus mendapat jawapan yang tidak diingini sehingga dia bertanya kepada seorang lelaki yang menitahkannya, menyuruh dia untuk pergi ke sebuah kampung. Lelaki itu lalu pergi ke kampung tersebut. Namun dalam perjalanan dia ke kampung itu, dia meninggal dunia di tengah jalan. Sewaktu dia ketika mati, dia membangunkan dan menghadapkan dadanya terhadap kampung tersebut, ingin mendapatkan taubatnya. Apabila dia telah mati, malaikat-malaikat rahmat dan malaikat azab turun kepada badannya dan berseteru tentang dia. Malaikat rahmat kata, kita patutnya mengampunkan dia sebab dia telah berniat dan menuju ke arah kampung tersebut. Namun malaikat azab berkata bahawa tidak, dia tidak sampai lagi ke kampung itu, dia patut tidak dimaafkan. Lalu turunlah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan pertelingkahan antara malaikat-malaikat ini. Allah SWT menyuruh mereka mengukurkan jarak di antara dua kampung tersebut, kampung asal dan kampung yang ditujui. Namun kampung yang ditujui didekatkan, namun kampung yang di asal dijauhkan. Apabila sudah didekatkan, dijauhkan, mereka mengukurkan jarak antara badan itu ke kampung yang ditujui dengan yang asal. Dan didapati bahawa jarak yang antara kampung yang ditujui itu lebih dekat. Ini membuatkan Allah menerima taubatnya. So, apa pengajaran hadis ni? Pengajaran hadis ni bahawa kita tiasa boleh bertaubat dan jangan takut ingin bertaubat. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.